Hai korang, salam Ramadan. Hari ni saya nak tukar lampu aircon di Pro 2 Myvi first gen. Ini yang asal dia pakai mantle halogen. Warna dia kuning-kuning macam ni. Jadi saya nak upgrade pakai LED T5. Yang ni kali ni saya ambil warna ice blue. Okay, first kita buka dulu tombol-tombol aircon ni. Okay, lepas tu ada dua skru dekat celah ni. Buka. Okay. Lepas tu bawa keluar ni tempat letak abu rokok ni. Lepas tu cabut dulu kaca charger. Tarik dari bawah. Okey. Okey, letak tepi. Okey, ini hasil sebelum. Dia berwarna putih halogen lah. Okey, sekarang saya nak tukar LED T5 2 biji. Lepas tu buka plastik yang transparent ni. Tarik yang ni. Tarik nanti dia akan terbuka. Yang ni dah tarik. Okay, lepas tu bawa keluar. Okay. Lepas tu cabut bab lama. Okay, lepas tu masukkan yang baru. Okay, test. Okay, dah cantik dah. Okay, kita pasang balik. Okay, lepas tu pasang balik yang ni, cover ni. Okay, testing last. Okay, siang tak nampak sangat. Dia waktu malam baru cantik. Okay, nanti saya share waktu malam ni macam mana. Ini hasilnya pada waktu malam. Macam ni rupa dia. Lampu gear ni pun saya tukar sekali. Tapi lampu gear ni susah sangat nak tukar je. Jadi saya tak buat video pula masa tu. Okay, terima kasih.